Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua, sihat? Semoga korang diberi kesihatan yang baik, dipermudah segala urusan dan dilimpahkan rezeki. Okey, saya dah tengok tayangan-tayangan untuk episod 14 malam nanti. Why, korang jangan lupa ya. Last episod 13 ke si Tajuk kena lempangkan. Siapa dia pingsan? Dia pingsan. Lepas tu si Anga, si Alang ada di situ. Dia seret si Nuha untuk tinggalkan si Tajul tu, tapi si Nuha tak mau. Tak mau dia cakap, dia tak mau tinggalkan si Tajul. Anga dengan Alam balik dulu. Saya tahulah apa yang saya akan buat. Saya tak boleh. Itu Anga kata, kau masih nak ke dengan suami lelaki macam ni? Dia cakap, tak, bukan saya mau Tajul lagi. Tapi saya tak boleh tinggalkan dia dalam keadaan sekarang. Yalah, dia kan tengah pingsan kan. So mungkin naluri dia sebagai seorang manusia tu masih ada lah. Dia nak tinggalkan, takkan dia nak tinggalkan suami dia yang tengah sekarat itu pingsan kan. So dihalaulah abang dia dua orang ni keluar daripada rumah. Dan si Arham dengan si Aina kan berkahwin juga akhirnya. Si Aina menangis. Dia menangis. Dia kata dia menangis, dia beritahu si Arham, malam ini adalah malam kita, tapi kenapa awak sanggup memilih dia? Lepas tu si Arham kata, saya tak memilih si Nuha, saya memilih si Tajul. Sebab kalau dia pukul si Nuha sampai dia mati, meninggal, si Tajul tu adik saya tahu, dia akan masuk dalam penjara. Oh, marah-marah lagi si Aina. So dia kata, si Arham kata, nanti selepas ini saya akan utamakan awak lagi. Alah, si Aina pun dia yang terhege-hege nak kahwin sangat kan. Padahal bukan kau. Lepas tu si Aina berjumpa dengan si Nuha. Si Nuha kan mau minta cerai. Lepas tu si Aina cakap apa tau? Jangan bercerai. Jangan bercerai. Sebab apa? Nanti anak kau lahir tiada kasih sayang seorang bapa. Tak ada maknanya kasih sayang seorang bapa. Tak tahu si perang si Tajul tu macam mana. Si Aina ni sebenarnya dia takut tau kalau si Arham suka dengan si Aina. So dia pujuk si Aina, kata dia pujuk si Nuha, konon-kononnya nanti kalau kau bercerai, anak kau lahir tiada kasih sayang seorang bapa, tak elok runtuhkan masjid, suruh si Nuha bersabar, lebih bersabar lagi. Tahu dia takut ini, dia takut kalau si Arham ni suka dengan si Nuha. Sebetulnya dia cakap macam tu. Dan yang paling best semua adalah keluarga si Nuha tu semua dah tahu mengenai si Tajul. Si Umi dia begitu marah dan dia nak pergi ke rumah si Aina rumah si Aina. Umi dia nak pergi rumah si Nuha untuk bawa si Nuha balik. Tapi bapa dia kata, ayah si Nuha kata tak boleh. Kita tunggu saja apa yang si Nuha buat. Dia cakap, takkanlah kita nak tunggu sampai si Tajul bagi dia mati baru kita nak bertindak. Dia kata tak boleh. Sebab apa? Si Nuha kata dia akan selesaikan sendiri. Dan si Anga diberikan tugas untuk pantau, sentiasa hubungi si Nuha. Macam itu. Wah. Sebab apa? Dia kata dia nak selesaikan dulu. Jadi biarkan dia selesaikan masalah dia dengan Tajul, baru dia sendiri akan balik. Kita tahu kenapa si Aina menangis-nangis. Sebab si Arham kononnya pilih si Nuha. So episod malam nanti best. Kalau episod 13 biasa je, tapi episod malam nanti best. Sebab si Tajul tu dah kantoi dengan abang-abang si Nuha. Ambil kau. So, jangan lupa malam nanti. Kalau korang tak boleh tengok di Soka, kalau korang tak ada Soka, tengok je di TikTok. So, jangan lupa korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment dan subscribe.